Okey, yang mana yang nak pergi berkempen dalam 3 ke 4 orang tapi malas nak pakai front sheet, malas nak pakai ground sheet, ada satu benda nak sarankan dekat apa, kita punya kemah waterproof 100% tau. Kita ada 2 model untuk 3 ke 4 orang. Okey. Okey, yang ni model yang pertama dan yang ni model yang kedua. Okey, untuk kita punya kemah yang dekat belakang ada ni, dia boleh muat maksimum 3 ke 4 orang tau. Dan dia punya panjang ialah 410, dia punya lebar ialah 210 dan dia punya tinggi ialah 160 tau. Untuk warna kita mixkan dengan 2 tone warna tau. Satu warna green, satu lagi warna orange. Dan dia punya berat ialah 5.5 kg sahaja. Ingatkan apa kan? Okey, untuk kita punya kemah dekat belakang ada ni, kita ada 3 tingkat tau. Untuk tingkat kita ada 3 tau. Kita ada kiri, kanan dan juga belakang. Okey, untuk pintu kita hanya ada 1 pintu sahaja tak di bahagian depan. Dan juga kita ada living room 2 tau. Satu yang Alia tengah duduk sekarang, satu lagi yang dekat depan Alia ni. Untuk kita punya kemah kan, kita ada silver coating dekat bahagian dalam tau. So kalau korang duduk, korang takkan rasa panas dan juga mahal. Okey, kalau korang berminat dengan Alif punya kemah yang dekat belakang ni, korang boleh cepat-cepat drag dekat boleh dekat phone sekarang. Okey, kalau korang nak tengok next model Alia, korang boleh komen dekat ruangan komen sekarang tau. Okey, bye-bye, hampa see you dekat next video dia.